Rabu 5 Mac 6.44 petang. Seperti yang aku janjikan sebelum ni lah. Lebih kurang aku janjilah. Aku akan menunjukkan bakar yang baru masuk ke reban aku ni. Kita tengok lah. Aku ambil semalam bakar ni. Yang ni aku buka tu. Nampak kan? Aku letak kat sini bagi dia sihat sikit, tapi tengok gaya tu sihat-sihat belakang. Adalah bakat India Gigante. Yang ni bakat Oshamo aku yang umur 2 bulan, betina. Terlepas kat luar ni kemarin. Semalam terlepas kat luar, lepas tu aku cari tak jumpa. Hari ni manja lapang kot. Baik, sekarang ni aku nak bercerita tentang ayam Oshamo ni. Oshamo pula. Ayam IG India Gigante yang aku beli ni. Harga ni dirahsiakan lah. Tapi kalau ikut seller dia kata aku minta kan 2 pasang lah, 2 jantan dan 2 betina. Tapi aku tengok macam yang tu, yang tengah tu jantan tu. Ada yang tinggi tu jantan, 2 ni betina, kiranya pun rasa betina lah. Aku tak pasti lah dari mata aku lah. Ni pun rasa betina. Yang kecil tu betina sikit. Yang ni betina, yang hujung tu saja jantan. Tak tahu lah kalau dari mata tuan-tuan yang mana. Mungkin yang ni jantan juga kot tu. Nampak tak? Tu mungkin jantan juga kot. Tu yang tu mungkin jantan kot noh. Aku pun tak tahu, tapi yang pastinya yang sekok ni memang jantan. Cuma yang tu aku tengok nak macam jantan juga ni kat sana. Yang belakang kanan sekali ni dah pasti dah betina ni. Yang ni okay. Yang depan sekali tu betina. Yang tu jantan kot. Tu mungkin 2 tu jantan tu yang tinggi tu. Yang ni mungkin betina juga. Yang ni confirm betina. Yang bawah tu betina. Yang bawah tu betina. Yang atas tu jantan mungkin lah. Yang atas tu jantan. Yang tinggi tu dah wajib jantan. Dan kalau yang jantan pun yang ni sekok lagi ni. Waduh. Harap lah dia ada 2 jantan 2 betina lah. Aku pernah bela dia dulu ni, dia Gigante banyak ekor juga. Banyak ekor sebelum dari aku buat video ni lagi. Yang tu aku tengok mata dia ada sakit ni, tengok. Aku dah letakkan ubat dah. Tadi aku letakkan ubat dah. Dan mata dia berayak. Tadi aku akan masukkan ubat sekali lagi. Pasal aku dapat semalam dah, aku dah nampak dah mata tu berayak. Dia macam apa, dia sakit tu belah mata dah. Ni kena rawat sikit lah kan, sembuh lah mata tu kan. Dan aku pun ayam-ayam kat depan aku ada juga yang sakit mata. Cakap yang pengalaman aku bela ayam asin kerak sakit mata. Dan ayam Oshamo juga, tapi kurang lah Oshamo ni, sekok 2 ayam ada pun. Boleh kata susah lah Oshamo ni nak sakit mata, tapi ayam asin memang kerak lah. Aku bagi makan dedak gold coin. Hari ni memang aku nak buat video tentang ayam ni saja. Dan video hari ni agak pendek juga. Aku akan cuba dalam 10 minit gitu. Bagi dia makan dulu, tengok. Yang sekok tu yang mata tu kan. Mana tadi mata dia ada sakit sikit. Ini kat mata dia.
Dia dah sakit. Mungkinlah kan yang jantan 2, betina 2 mungkin lah. Harap dapat 2 pasang lah. 2 jantan 2 betina. Yang ni mata sakit tu kan. Aku nampak tu kan. Aku dah titik ubat dah tadi, ubat mata. Harap sembuh lah kan. Dah seminggu sembuh kot. Anak-anak ayam tadi aku dah ubah tempat dah lah. Aku ubah tempat yang apa ni, yang penuh dengan rumput-rumput ni supaya dia tenang sikit kan. Sebab aku bawa balik semalam lebih kurang pukul 5 pagi aku pergi ambil dia. Aku tak tidur malam. Dan hari ni pun aku tak kerja lah. Aku tak kerja. Aku nak uruskan dia. Aku letak kat sini. Aku nak buka ni kan. Tapi ada ibu ayam kat luar ni kan. Takut ibu ayam tu kacau pula dah. Pun dia ni baru tadi aku lepas dah sat. Tadi pagi tadi dah lepas dekat sebelah tu. Tengok. Lepas dah macam ayam daging dah aku tengok ni. Aku tak tahu umur dia berapa ni. Kalau untuk ayam biasa kan, saiz ni sebulan lebih. Kalau ayam biasa. Aku nak terlepas, aku takut dia ayam apa, ibu ayam kat luar tu pukul dia kan. Dia pukul dia akan lari, susah nak jumpa kan. Aku lepas tengok yang ni jantan ni. Bila pandangan mata aku nampak jantan tu. Aku lepas pula tengok lagi yang aku rasa jantan jugalah. Sayang ni kot dah. Ya, tak tahu lah ni pun besar juga kan. Jantan juga aku. Ambil sikit lagi. Yang ni yang mana? Yang ni tina. Rasanya lah. Yang tina. Yang ni pun yang ni betina. Yang ni yang sakit mata tadi kot. Betina. Jadi kalau tu yang ni dah mesti jantan ni. Yang ni mungkin jantan kot. Yang betul-betul confirm 3 ekor ni. Tu 3 ekor tu, ekor tu jantan, yang tu kiri, yang depan belakang dia tu betina. Yang ni mungkin jantan juga. Ini bulu lain sikit ni. Dia makan rumput tu, bagi dia sihat gitu. Rumput ni umpama macam sayur lah. Kalau untuk manusia ni sayur. Supaya dia dapat vitamin dari alam semula jadi. Macam aku pun memang ayam kat reban aku suka bagi makan rumput. Walaupun aku bagi makan dedak gold coin, tapi tetap aku akan lepas petang-petang tu bagi dia makan rumput. Supaya dia nak tambahkan vitamin kat badan dia kan. Tubuh dia pun memerlukan vitamin yang semula jadi, bukan yang diproses. Kalau macam dedak tu makanan yang diproses. Kalau untuk manusia tu tak apa baik lah kan. Untuk haiwan tu tak apalah kan. Dedak pun walaupun diproses pun bukan dia masukkan benda-benda yang tak elok kan. Gold coin tu benda-benda yang baik-baik semua dalam dia. Tuan dia dah potong sayap ni. Dan setahu aku potong sayap dia bertujuan untuk bagi mempercepatkan pertumbuhan dia. Macam mana tak tahu.
Tapi tak apalah, boleh okey lah tu. Walaupun aku tak suka potong-potong sayap ni, tapi okey. Kalau nak potong sayap pun tak ada masalah apa. Kalau dia memberi kebaikan pada ayam tu, macam ayam tu cepat besar dan sebagainya, okey, tak ada masalah apa. Cuma aku tak suka buat benda tu, aku tak berminat buat. Aku rasa okey jugalah kot potong sayap ni. Sebab banyak lah, dulu pun aku duk beli ayam asil dulu, aku beli anak mana-mana beli dulu, lama lah, 3-4 tahun lah. Banyak yang potong sayap. Dia sekok lompat, semua lompat. Tu sayang sikit lah mata dia tu, yang betina tu, nampak kan, boleh nampak kan. Tapi aku rasanya ubat yang aku bagi tu mujarab lah. Sebab sebelum ni pun aku bagi semua sembuh. Ada hasil aku jadi, aku bagi ubat juga. Tapi dia kena makan, bagi sekurang-kurang 3 kali sehari lah. Aku selalunya bagi 3 kali. Pagi, petang, kadang malam. Kadang-kadang 2 kali saja. Yang ni lagi aku nak bagi pula. Tadi aku bagi sekali. Lagi aku akan bagi pula sekali. Tadi aku bagi agak lewat lah tengah hari sebab aku tidur kan. Malam aku tak tidur lah. Aku pergi ambil ayam ni dalam pukul, aku tidur langsung lah, pukul 4 tu aku bergerak lah, pergi ambil ayam. Sampai ke tempat tu dekat pukul 5. Tu aku ambil ayam dari bas tu. Balik rumah aku masuk kalau sangkak bagi dia minum per ayam ni. Dekat pukul 6.30 kat baru aku tidur. Tidur tu aku bangun ke sebelah lah. 6.30 ke pukul 7 aku tidur, aku tak ingat lah. Aku bangun dekat pukul 11 kot, ke 10.30 kot. Letih juga lah semalam kan. Sebab aku tak tidur. Bukan aku tak mau tidur kan, kalau aku tidur lagi aku tak jaga pula. Ni tadi aku nak kena buang ni yang kaki dia tu. Gelang-gelang di kaki dia tu. Okey, cukuplah video untuk hari ni. Hari ni video ayam ni saja. Ayam ID India Gigante. Nanti aku sambung lain esok. Mungkin aku akan tunjuk juga video ayam ni esok ke lusa ke macam mana. Kita campur-campur lah dengan ayam lain lagi kan.